Bila orang cakap dia oportunis, ramai orang menyangkal. Kalau kita tengok sejarah, inilah maharaja segala katak yang ada dalam negara ni. Bagi dia tak padan dengan umur, tapi politik dia memang mementingkan temolok sendiri. Mana ada ruang dan peluang di situ, dia akan cuba jolok diri dia. Dari segi fakta, dia pernah berada dalam beberapa parti politik sepanjang kerjayanya. UMNO sebelum tahun 88, menyertai Parti Melayu Semangat 46 bersama Tengku Razali selepas krisis UMNO tahun 88, kembali ke UMNO selepas Semangat 46 dibubarkan, menyertai Bersatu setelah PAI 14 pada 2018, dan dia ada peluang memegang jawatan sebagai Yang di-Ketua Dewan Negara, dan kontrak yang tak disambung oleh Kerajaan Madani. Itu yang menyebab dia jadi macam ni. Dan segala yang dicakapkan tentang krisis perundangan di Negeri Sembilan memang ada sebab. Dia ni memang the most bloody fool punya orang politik. Okay. Kalau nak tahu.